Yang ada pegang kecil tu dia tu. Apa yang ni kau? Cuba awak tekan ni benda apa? Lambatlah. Okey, jom sini. Ali nak tunjuk apa yang ada dalam beg ni. Nampak dia kecil kan? Tapi sebenarnya dia boleh muat banyak barang tak abang tahu. Takkan barang tu gila lah dia ni. Tak. Jadi dengan kita punya backpack tau. Dia boleh lipat sekali lah abang nampak tak? Okey. Untuk kita punya backpack ni dia punya kapasiti ialah 20 liter dan dia punya material ialah nylon tau. Untuk dia punya kompartmen, kita ada kompartmen di bahagian depan ni. So, akak abang bolehlah letak phone, dompet ataupun pelbagai jenis barangan dekat bahagian depan ni. Okey, lepas tu next kita ada yang besar ni. Untuk kapasiti ada 20 liter tau. Boleh muat banyak-banyak barang. Tengok je macam kecil tapi akak abang masih lagi muat segala-gala macam mak nenek dalam ni. Okey. Lepas tu macam biasalah. Kiri kanan mempunyai poket, boleh simpan botol air ataupun nak simpan gas button pun boleh tau. Okey. Yang ni beg ni sesuai sangat untuk bawa pergi hiking tau. Kalau Ali pergi hiking, banyak sangat Ali jumpa orang yang bawa dan pakai dengan kita punya backpack dari hutan sini. So, kalau akak abang berminat, jangan lupa dapatkan dekat beg aku ni dekat bawah sekarang tau. Okey, bye-bye. Sampai dekat next video dia.